Ada orang berkata, kalau nak ikan, beli ajalah di pasar. Ada pula orang berkata, akal kata pancing ni hanyalah sepanjang tali kain. Sejauh manakah kebenaran kata-kata ini? Kita selami pengalaman seorang kaki pancing menurut ke lubuk-lubuk terbaik di Malaysia. Mana agaknya? Yang nyatanya, setiap kaki pancing ni mempunyai berbagai-bagai pengalaman yang dilalui semasa menurut ke lubuk. Ialah kata orang, jauh pengalaman, luaslah pemandangan, je tak? Tapi apa yang dapat kita ambil tiba ialah setiap perjalanan yang kita lalui itu, kalau kita berhati, tuan, terlalu banyak cerita. Cerita-cerita kehidupan, cerita-cerita memburu cita-cita dan pelbagai lagi lah. Banyak pengalaman yang akan kita lalui untuk dikongsi bersama kawan-kawan. Kalau sebut pasal Teluk Berang, tentu semua orang akan teringat akan Tasik Kenyir. Ya, pekan yang dahulu dia tertinggal sebab pembangunan. Sekarang ni, dengan masjid yang tersergam indah, dengan bangunan-bangunan baru, teksi, bersedia untuk memberikan perkhidmatan kepada saudara-saudara yang nak datang memancing di sini. Tasik Pasir Express pun ada. Terbalik pula. Express Tasik Kenyir. Jadi kalau naik dari Intel Putra, boleh sampai ke Tasik Kenyir melalui Pasir Express ni. Tapi ialah kata orang, terpulanglah kepada masing-masing. Kalau mampu naik bas, kalau tak mampu jalan kaki pun boleh. Yang pentingnya kita sampai ke tempat tujuan dan dapat menjalankan aktiviti yang kita rancangkan daripada awal. Tasik Kenyir. Akhirnya kita sampai juga setelah 300 km perjalanan daripada Kuala Lumpur. Kalau kita naik kenderaan lebih kurang dalam 2 jam sampai Kuantan, 2 jam lagi sampai ke Pangkalan Gawi di Tasik Kenyir. Lori ni pun pergi Tasik Kenyir ni. Dia mungkin menghantar batu ke sana untuk, tak tahulah untuk apa. Jadi Tasik Kenyir ni sebuah tasik yang terbesar di Asia Tenggara, dengan 414 buah pulau yang terlalu luas untuk kita terokai, dengan pelbagai spesies ikan air tawar. Jadi saya sampai ke sini tepat pada pukul 3.28. Kalau arah matahari ke situ 3.28 lebih kurang. Jadi kita akan meneruskan perjalanan ke